Okay, hari ni aku nak buat korang makan hotpot yang paling senang setup kat dunia ni. Korang boleh makan kat mana-mana sahaja. Yang kita orang ambil ni set 98, dapat 6 jenis sayur, 1 mix timbut, air ada 1 botol besar, cutlery spot yang masak ni macam biasa. Daging 1, mihun atau Maggi, boleh pilih. So lepas dah buka tu, korang just tuang je sup ni. So yang kita nak masak ni Chinese Tom Yum. Untuk set tadi tu, korang takkan dapat sekali yang ni tau, tungku dengan 2,5 bas ni. Dan ni korang kena add on RM8. Ni senang je cara pakai, dia macam pita. Buka ni, put on fire dan tolak je, masak. Sambil kuah tu masak, korang boleh lah masukkan inoki, masukkan sayur, masukkan tahu. Satu pot masak sup. Ni mangkuk untuk makan, cawan, tablecloth ala meja dan juga cutleries lah. So dalam cutleries ni korang akan dapat 1 pack of chopstick, tisu basah, tisu kering, set sudu garfu. Tengah masak ni, tiba-tiba kalau korang nak padam api ni senang je, korang just tutup je. Simple. Masak sup. Oh, so apa ni? Sup tulang. Untuk kita punya delivery hotpot. Kita punya lipping sauce ada 2 rasa. Ini rasa Chinese, ini rasa Thailand. Dalam kita punya 388, kita ada 4 mi atau boleh choosekan 2 mi hun, 2 mi. For 10 orang kita dapatkan 10 set. Set kita 388 kita dapatkan 15 mil. Beef rolling dapat 5. Lamb rolling dapatkan 3, ayam dapatkan 1, ikan dapatkan 1, udang dapat 1, mix mee ball dapatkan 2. 16 sayur, lepas tu 15 mil. Air dapat 2. 1 mil, kita punya lotus roll. Seaweed. Ini labu. Ini jagung, tofu stick. Meal ball lah. Special juga sargasum. Ini bukan sayur basah, sayur kering. Ini paste tomato. Ini paste kita punya Chinese tom yum. Ini paste sup, ini paste mala. Put dekat dalam kuali, masuk kita punya sup daging. That's all. Okay, siapa yang order hotpot ni, so packaging dia macam ni korang dapat lah. Cantik, bersih lah pak. Tapi untuk orang yang makan kat luar, be careful lah kalau korang dah makan tu, sampah tu kenalah kemas kawan-kawan